Gangguan terhadap laluan strategik seperti Selat Hormuz yang menjadi nadi kepada aliran minyak global telah meningkatkan ketidaktentuan pasaran serta menekan harga minyak ke paras yang tinggi. Sebagai sebuah ekonomi terbuka, Malaysia tidak terkecuali daripada tempias ini. Namun, penting untuk ditegaskan bahawa negara kita berada dalam keadaan terkawal, bersedia dan mengambil langkah proaktif untuk mengurus kesan krisis ini. Namun kita harus berwaspada dan mengambil langkah berjaga-jaga sekiranya krisis ini berlarutan. Kerajaan memahami kebimbangan rakyat. Justru, pendekatan kita adalah jelas, tersusun dan berfokus kepada beberapa keutamaan. Keutamaan kerajaan. Yang pertama, menjamin bekalan. Bekalan petroleum negara kekal mencukupi dan stabil. Kerajaan bersama Petronas serta syarikat industri memantau rantaian bekalan setiap hari. Pelan kontingensi juga telah disediakan bagi memastikan kelangsungan bekalan dalam apa jua keadaan, termasuk mendapatkan bekalan daripada pasaran alternatif sekiranya gangguan berpanjangan berlaku. Hasil daripada penyelarasan ini, bekalan petroleum negara kekal mencukupi dan stabil. Rantaian bekalan dipantau secara harian dan pelan kontingensi sentiasa bersedia serta dikemas kini. Pada masa yang sama, kerajaan komited untuk melindungi rakyat. Harga RON 95 bersubsidi dikekalkan pada RM1.99 seliter. Manakala penyelarasan harga bahan api tidak bersubsidi dilakukan secara terkawal dan berperingkat. Pendekatan bersasar, memastikan rakyat terus dilindungi.